إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا إلى روح الإمام الشيخ الحبيب أحمد بن زين بن علوي الحبشي رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni insya-Allah kita sambung pertemuan kita pada membicarakan rukun-rukun salat daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karangan Al-Syekh Al-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini adalah merupakan kitab dalam ilmu fiqh, permulaan lah kita panggil dalam ilmu fiqh. So pada malam ni kita akan masuk satu perbahasan yang cukup penting di dalam Islam lah, merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap dua kalimah syahadatain. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Furudus salati, fardu salat, okey, ataupun rukun salat, benda yang wajib ada di dalam salat. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apabila kita bercakap berkenaan dengan salat, di sana ada satu dalil daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amril islami wa umuduhu as-salatu. Kepala bagi Islam, kepala bagi Islam ataupun asas kepada Islam itu adalah solat. Dan di sana ada kata-kata hikmah ataupun hadis saya terlupa. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan salat, faqad aqamad-din, maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamad-din, maka dia telah meruntuhkan agama. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, perbahasan kita ni kadang-kadang kita rasa simple solat, sembahyang, tapi benda ni sangat penting. Dan solat ini mempengaruhi kehidupan kita seharian. Pada hari ini ataupun sejak 2-3 hari ni kita dikecohkan dengan isu pendidikan lah kan. Ada yang pelajar perempuan dirogol di mana tu? Di Melaka. Dan pada hari ini ada yang mati. Ada yang mati di Selangor kan. Seorang mati dibunuh. So kita melihat kepada isu-isu yang berlaku ini dari sudut perspektif Islam,
kita memandang untuk anak-anak kita, semualah untuk kita menjaga kembali kepada solat, kembali kepada asas, kembali kepada syariah ataupun tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. So apabila kita melihat kepada solat dari sudut bahasa, solat ini bermaksud ad-doa, maksud memohon, doa. Dari sudut syarak pula adalah as-salatu syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi ma'an niyati bi syara'id makhsusah. Solat ini dari sudut bahasa adalah doa, mohon. Tapi dari sudut istilah syarak, solat ini adalah aqwal, ucapan-ucapan, wa af'al, dan perbuatan-perbuatan, muftatahatun bitakbiri, yang dimulai dengan takbir. Kita solat, kita mula dengan takbir lah, Allahu Akbar. Wa mukhtatamatun bitaslim, dan kita tutup, kita khitamkan solat kita dengan taslim, dengan salam. Ma'an niyah, dengan niat, bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. So rukun solat, di dalam setengah kitab mengatakan rukun solat ada 17. Ada kitab lain mengatakan 13. Ala kulli hal, menurut pendapat muktamad di sisi fuqaha Syafi'iyah, rukun solat ada 13. Seperti mana Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitabnya Minhajut Talibin. So kita pergi satu persatu pada malam ni, apa dia rukun solat, benda yang mesti ada. Kalau tak ada, tak sah solat kita. Yang pertama, apa dia rukun solat yang pertama? Musannif kata an-niyatu, iaitu niat. Bila bincang isu niat ini, sama seperti kita bincang niat ketika waktu wuduk, sama. Okey, niat itu apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, kehendak di dalam hati kita untuk melakukan ibadah tersebut. Ketika kita melakukan ibadah tersebut, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Okey, itu maksud niat. Dan apabila kita bincang isu tentang solat, maka di sana ada yang kita namakan solat fardu, dan di sana ada yang solat sunat. Maka dalam solat fardu, niat kita ketika solat fardu, Pak Ngah, 3 benda, 3 perkara mesti kena ada. Yang pertama qasad, yang kedua ta'arrud, dan yang ketiga ta'yin. Qasad tu apa tuan-tuan, puan-puan? Qasad ini adalah kehendak di dalam hati kita untuk melakukan suatu perbuatan. Itu qasad. Ta'arrud, kita menyatakan ini aku nak solat ni, usalli, tu qasad. Ta'arrud fardha, itu ta'arrud. Dan kena ada satu lagi ulama sebut ta'yin, iaitu fardu apa? Tentukan fardu itu. So di dalam solat fardu mesti ada qasad, ta'arrud, dan juga ta'yin. Usalli fardhas subhi, sah. Kena ada 3 benda. Aku nak solat, saja aku nak solat fardha, dan tentukan fardu apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okey, itu dalam solat fardu. Adapun di dalam solat sunat, solat sunat yang ada waktu ataupun solat sunat bersebab, maka perlu ada qasad dan juga ta'yin. Tak disyaratkan untuk ada ta'arrud. Sahaja aku solat zuhur, maka itu jadi solat sunat zuhur. Kalau fardu mesti tentukan, saja aku solat fardu zuhur, saja aku solat sunat duha, saja aku solat duha, sah. Tidak sebut sunat pun tak apa. Sebab solat sunat bersebab ataupun ada berwaktu hanya qasad dan juga ta'yin. Usalli kena ada qasad dan juga ta'yin, tentukan. Saja aku solat duha, saja aku solat fajar, begitu sahaja. Dan manakala satu lagi, solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni umum. So tidak wajib ta'arrud, tidak wajib ta'yin, hanya wajib qasad. Usalli, saja aku solat, Allahu Akbar, sah. Okey, boleh apa? Boleh Sedul-sedul insya-Allah. Kemudian wa takbiratul ihrami
ma'an niyyati. Kemudian rukun solat yang kedua adalah takbiratul ihram beserta dengan niat. Takbir ni apa? Takbir ni adalah ucapan Allahu Akbar. Ihram ni apa? Ihram ni, bila kita selalu dengar ihram ni ketika nak buat haji, nak buat apa lagi? Umrah. Ihram ni dengan sebab takbir tadi mengharamkan sebahagian perbuatan yang halal dilakukan, tapi dengan sebab takbir tadi haram. Benda tu boleh je, pada asalnya boleh kita lakukan. Kita nak bersembang, nak makan durian, kita nak makan durian, nak perkena nasi ayam, boleh tak makan? Boleh. Pada asalnya boleh. Tapi disebabkan takbir Allahu Akbar, perbuatan tersebut diharamkan. Sebahagian perbuatan, bersembang, angkat kain, angkat kain, sentuh perempuan, benda boleh kita makan, bersembang, bergelak ketawa, sebab takbir tadi dia jadi ihram. Disebabkan takbir maka diharamkan kita melakukan sebahagian perbuatan yang dibenarkan disebabkan takbir tersebut. Okey, jelas ma'an niyyati. Dan ketika takbir itulah kita niat. Ketika takbir itulah kita niat. Dan perbahasan takbir seperti mana saya sebut tadi, mestilah solat fardu, mestilah takbir ada 3 perkara. Saya ulang balik. Qasad, iaitu usalli, sahaja aku solat. Ta'arrud, fardu, fardalah. Lepas tu ta'yin, tentukan fardu apa? Maghrib, subuh, isyak. 3 perkara ni mesti ada di dalam niat ketika solat fardu. Di mana ulama kita ambil perkara ni? Ulama ataupun fuqaha kita faham qasad, ta'arud, ta'yin ini berdasarkan daripada nas, dalil daripada hadis. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya sahnya amal, setiap suatu perbuatan itu berdasarkan niat. Itu dipanggil qasad. Ulama faham daripada hadis. Kemudian ta'arud, innamal a'malu binniyati, qasad. Wa innama likulli imri'in ma nawa, itu ta'arud. Dan juga ta'yin ada dalam tu. So ulama fahamkan nas turun kepada kita melalui kitab-kitab fiqh yang kita belajar ni lah, yang ada dekat depan kita ni. Syekh ni dah meninggal lama dah, faham? Tapi ilmu dia ni sampai hari ni kita duk pakai, kita guna. Mudah-mudahan barakah insya-Allah. Kemudian rukun solat yang seterusnya, wa qiraatul fatihati bil basmalati. Rukun solat yang ketiga adalah membaca Fatihah dimulai dengan basmalah. Basmalah ni bismillahirrahmanirrahim. Of course lah, Al-Fatihah kita bismillahirrahmanirrahim sampailah waladdallin. Amin tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah, kesemua empat mazhab fiqh, iaitu mazhab yang paling senior sekali adalah Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat mazhab sepakat mengatakan Al-Fatihah ada 7 ayat. Tetapi mazhab fiqh ini berbeza pada bilang ayat. Di dalam fiqh Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Di dalam sana ada mazhab lain, kalau tak salah saya mazhab Hambali, mengatakan alhamdulillah adalah ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Saya ulang balik. Keempat mazhab sepakat Al-Fatihah ada 7 ayat, namun berbeza pada bilang ayat. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bismillah ayat pertama, alhamdulillah ayat kedua, bismillahirrahmanirrahim 1 ayat, alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, ar-rahmanirrahim ayat ketiga, maliki yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, ihdinas siratal mustaqim 6, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Di dalam sana mazhab Hambali ataupun Maliki mengatakan bismillah bukan ayat yang pertama, alhamdulillah adalah ayat yang pertama. Dan macam mana dia boleh jadi 7 ayat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang ke-6, situ berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ke-7.
Dia bilang perbezaan pada bilang, tapi sepakat ada tujuh ayat. Okey, sekarang ni kita bincang tentang rukun, yang benda mesti ada dalam solat. Kalau tak ada, tak sah. Sekarang ni macam tadi saya sebut, rukun solat yang kedua adalah takbir. Di dalam kitab ini tidak menyebutkan di sana ada syarat-syarat takbiratul ihram. Dengan detail kita boleh rujuk di dalam kitab Matan Safinatun Najah. Safinatun Najah, dalam kitab tersebut ada sebut detail syarat-syarat takbiratul ihram. Mestilah dengan bahasa Arab, mestilah dengan kalimah Allah dengan akbar. Okey? Ada lagi lah syarat-syarat tersebut. Dan mestilah tidak memanjangkan tidak menambahkan hamzah istifham Allahu akbar, ataupun memanjangkan Allahu akbar, memanjangkan ba alif ra di belakang. Allahu akbar sahaja. Di sana boleh tengok detail di dalam kitab Matan Safinatin Najah. Okey, tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Kemudian di sana juga kita tengok membaca al-Fatihah. Di sana juga boleh rujuk dalam kitab Safinatin Najah. Kemudian pengarang musannif mengatakan watashdidatil arba'a asyarata. Watashdidatil arba'a asyarata, dan mestilah memelihara hukum tasydid pada 14 tempat. Tasydid ni apa tuan-tuan? Tasydid ni apabila kita panggil, kita ada harakah, baris dekat setiap huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Ada baris fathah atas, bawah, depan. Ada dua di atas, tanwin di atas, tanwin di bawah, tanwin di depan. Ada pula sabdu ataupun tasydid, W. So tasydid ini kita perlu tekan. Kalau kita meninggalkan tasydid, bermaksud kita meninggalkan satu huruf di dalam Al-Quran. Contoh kebiasaan dalam surah Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, hamzah di bawah jadi i, lepas tu iya. Salah. Sedangkan ada tasydid di atas ya. Iya, seolah-olah ada dua ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So bila kita nak baca Al-Fatihah ni, terutama di dalam solat, kena betul-betul lah. Bukan kita nak sembang dengan kawan kita. Kita duk baca Fatihah dalam solat ni rukun ni. So iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan meninggalkan tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian dia kata apa lagi? Musannif kata wa ikhrajid dadi minadh-dha'i, mengeluarkan huruf dad daripada huruf dha. Ghairil maghdu, kita pergi sebut ghairil maghdu bi alaihim waladha, kita sebut waladhdallin. So makhraj kena jaga. Walaysa fil fatihati dhaun, tidak ada huruf dalam Al-Fatihah huruf dha. Okey, kemudian rukun yang keempat, thumma ruku'u, kemudian ruku'. Wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Okey, kemudian dia kata rukun seterusnya adalah ruku'. Wajib menundukkan sekira-kira mencapai dua tapak tangannya kepada dua lututnya. So bila kita rukuk ni, sekurang-kurang rukuk, bila dia tunduk tu, tangan tu sampai ke lutut. Sentuh lutut tu tidak syarat. Tak sentuh lutut rukuk boleh tak? Boleh. Tapi pastikan rukuk tu apa? Sekira-kira kalau dia tunduk, tangan tu boleh capai lutut. Pegang tak pegang lutut tu masalah lain, tak disyaratkan. Kalau rukuk tak pegang lutut, sah tak? Sah. Tapi dengan syarat rukuk itu, sekira-kira rukuk itu adalah tangan tu boleh mencapai lutut. Okey, jelas Pak Ngah? Boleh Kalau tak pegang rukuk, tak pegang lutut boleh tak? Boleh. Kita tak bincang afdal tak afdal. Kita bincang sekurang-kurang rukuk itu kita tunduk, dan tangan kita tu tangan yang sedang lah, macam kita ni boleh capai kita punya lutut lah. Kita punya lutut. Okey, lepas tu
wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu, dan wajib baginya tamakninah dalam rukuk sehingga tetap anggota-anggotanya. Okey, dalam syarat rukuk ialah tamakninah dalam rukuk. Kena ada tamakninah di dalam rukuk. Sekurang-kurang tempoh tamakninah adalah kita berhenti daripada bergerak sekadar tempoh masa ucapan subhanallah. Tempoh masa subhanallah. Tak sampai 3 saat tak. Subhanallah. Tu kita panggil tamakninah, yang mesti ada di dalam, yang pertama rukuk, kemudian i'tidal, kemudian duduk di antara dua sujud. Ini tamakninah yang mesti ada, iaitu sekurang-kurang tempoh tamakninah adalah kita berhenti daripada bergerak sekadar tempoh masa ucapan subhanallah. Daripada kita kiam tadi, kita rukuk Allahu Akbar, sekejap lah, diam kita tersebut sekadar subhanallah, kita naik. Okey, dah dikira ada tamakninah di dalam rukuk kita. Okey. Kemudian thumma li'tidalu, kemudian i'tidal, wa yatma'innu fihi wujuban, dan juga wajib tamakninah padanya. Pada i'tidal lah. Okey. Kemudian rukun yang keenam, thumma sujudu marrataini, kemudian sujud 2 kali. Sujud 2 kali lah. Wal julusu bainas sajdataini, okey, dan duduk antara 2 sujud, dan duduk antara 2 sujud. Okey, sujud 2 kali dan duduk di antara dua sujud. Wa yatma'innu wujuban fil kulli, okey, dan mestilah ada tamakninah, wajib tamakninah pada setiapnya, iaitu pada rukuk, pada i'tidal, dan pada sujud, dan kepada duduk antara 2 sujud. Mesti ada tamakninah. Okey. Apabila dia kata duduk antara 2 sujud, duduk antara 2 sujud ni kita tak syarat duduk macam kita duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir. Tak syarat. Kita nak duduk apa sekalipun boleh. Ni kita bincang rukun, janji duduk. Nanti kita akan bincang afdal, nak duduk apa. So bila kita bincang afdal, di dalam duduk antara 2 sujud, afdalnya kita duduk iftirash. Duduk iftirash tu seperti mana kita duduk tahiyat awal. Okey? Dan kita tahiyat akhir, kita duduk tawarruk. Masing-masing tahulah kan, setengah ustaz ataupun penceramah dia akan tunjuk demonstrasi kat depan ni kan, model kan, tapi kita tak boleh nak tunjuk kita sebut mungkin boleh faham okey. So nak duduk apa sekalipun duduk, janji duduk, tu rukun. Tapi dari sudut yang afdal adalah duduk, kalau tahiyat awal, duduk tahiyat awal lah, kita panggil duduk iftirash. Kaki kita tegak, punggung kiri kita duduk di atas kaki kiri kita. Kalau duduk tawarruk macam tahiyat akhir, punggung kiri duduk atas lantai, kaki semua menghala ke kanan. Okey. Sama ada iftirash ataupun tawarruk. Tawarruk duduk seperti tahiyat akhir, iftirash duduk seperti tahiyat awal. Ini hanyalah istilah. Okey. Kemudian wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalik, dan dia melakukan seperti yang demikian pada rakaat yang berbaki, dan macam tu jugalah naik pada rakaat kedua, ketiga juga macam tadi. Kemudian musannif kata apa? Wat tashahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun. Duduk tahiyat awal dan juga membaca tahiyat awal adalah sunat, bukan wajib dia dalam solat, bukan rukun. So kalau kita tak duduk tahiyat awal, sah tak solat? Sah. So tahiyat awal dan juga membaca tahiyat awal adalah sunat. Wat tashahhudul akhiru wal julusu fihi fardun. Okey, dan membaca tahiyat akhir dan duduk tahiyat akhir adalah fardu. Okey, adalah fardu. Macam mana kamu nak duduk pun tak kisah. Tapi afdal dia adalah duduk tawarruk, yang mana kita sebut tadi kan, afdal dia duduk tawarruk. Kemudian ada lagi 9 minit masa kita berbaki, kita akan habis. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-tashahhudi wa qabla as-salami fardun. Dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kita baca tahiyat akhir tadi, sebelum salam adalah fardu, wajib, mesti selawat.
Kemudian wassalamu minas salati fardun. Dan memberi salam selepas kita selesai nak solat kan, dah habis kita nak bagi salam, assalamualaikum, itu wajib, rukun. Wa aqallus salami, dan seringkas-ringkas lafaz salam, assalamualaikum. So assalamualaikum warahmatullah sunat, assalamualaikum itu sahaja yang wajib. Dan memberi salam, membaca tahiyat akhir dan juga selawat, itu termasuk dalam rukun qauli yang mesti kita baca, dengar di telinga kita tanpa kita mengganggu jiran sebelah kita. Kalau boleh mengganggu sampai dia tak boleh baca, tertukar habis ayat, jadi haram pula. Okey. Wa aqallut tasyahhudil wajibi, dan sekurang-kurang seringkas-ringkas bacaan tasyahud akhir adalah ni, at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini seringkas-ringkas tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir. Kenapa ini dipanggil seringkas-ringkas bacaan tahiyat akhir? Sebab di sana ada banyak riwayat hadis. So bila tengok macam-macam riwayat hadis, boleh kata ke semua riwayat hadis ada lafaz ini, maka ulama ambil ini sekurang-kurang wajib yang perlu ada di dalam bacaan tahiyat akhir. Okey, maaf cakap lah kan, apabila kita bincang tentang rukun ni, kita kadang-kadang rasa benda ni simple macam saya sebut tadi. Tapi sebenarnya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bila kita tasmi', kita dengar bacaan tahiyat akhir daripada orang, tak kira lah dia sekolah rendah, menengah ataupun dah tak sekolah dah besar dah, dia baca tahiyat akhir menyebabkan kita sedih. Rupa-rupanya pendidikan agama kita masih rendah. Bacaan tahiyat akhir pun salah. Okey? Sebab kita tak dengarkan. Macam saya, alhamdulillah, masa kita belajar memang guru kita suruh kita baca, dan dia akan sahkan bacaan kita. Okey, kamu baca Fatihah, okey, sah. Kemudian bacaan rukun qauli seterusnya, bacaan tahiyat akhir, okey, baca at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayuhan nabi, sampai habis, okey, sah. Tapi kita belajar baca tahiyat akhir sampai dah 40 tahun, siapa yang mensahkan bacaan kita? Sedangkan dia termasuk dalam rukun qauli, mesti kita sebut, dengar di telinga kita. Okey, kemudian ialah kalau perkara dunia, kita tahu serba-serbi, alim bi umuri dunia, orang paling alim sekali atas dunia ni. Tentang politik dia boleh hurai, tentang makanan dia boleh hurai, tentang game dia boleh hurai, tentang main bola dia boleh hurai. Jahil bi umuri din, tapi jahil tentang agama. Ni ramai ni sekarang ni. Okey, kita mohon keselamatan daripada Allah Taala bagi kita faham agama. Okey, kita kena ubah. Masyarakat kita kena berubah menjadi masyarakat yang faham, minat kepada ulama, minat kepada majlis-majlis ilmu. Kalau majlis ilmu masjid pun masih kurang macam ni, dekat Facebook, dekat TikTok, bising kan? Bukan main bising. Cakap tentang pendidikan, tapi masjid kosong. Pengajian ilmu berkitab kosong. So tak guna. So kita nak bangkit, umat kita nak berjaya, mestilah bermula daripada masjid. Mestilah dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, habis. Hari itu kita ada himpunan Palestin, Tuan Nadir An-Nuri, Sumut Flotilla yang datang bagi ucapan. Dia kata apa, tuan-tuan? Kalau kita nak berjaya, perjuangan Palestin kita bukan hanya dengan emosi, tetapi dengan ilmu. Kalau emosi macam mana? Hari ini Palestin, esok kita lupa. Baca sejarah Palestin, faham peta Palestin, faham perjuangan mereka, kita akan berjaya. Dan dia kata perjuangan Palestin bermula daripada tempat-tempat ibadat, masjid. So bangunkan, imarahkan rumah Allah, majlis-majlis ilmu, bawa anak-anak kita bangkit dengan cara macam ni. Okey, kemudian wa aqallus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekurang-kurang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma salli ala Muhammad. Tu sekurang-kurang selawat. Yang di dalam tahiyat akhir kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sunat dan afdal begitu. Tetapi seringkas-ringkas selawat. Kalau tak hafal selawat Ibrahimiyah yang tadi, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullah. Dah sah dah solat kita. Okey. Wa yanbaghi an ya'tiya bi sunani jami'iha,
Dan sayugianya orang yang solat tadi mendatangkan sunat-sunat kesemuanya. Kena buatlah sunat-sunat dalam solat, bacaan-bacaan yang lain. Sekarang ni dia tengah bincang rukun, tapi dia kata jangan lupa buat yang sunat-sunat tu. Wahia kathiratun jiddan, dan yang sunat tadi banyak. Okey, wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlasi, dan sayugianya kamu mengambil berat terhadap ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwa, iaitu ikhlas itu al-amalu lillah, beramal semata-mata kerana Allah wahdahu. Okey, wa yanbaghi al-hudur, dan sayugianya orang yang nak solat tu al-hudur. Apa itu hudur? Hadir hati. Hati dia ada perasaan Allah. Okey, wa huwa, hudur itu an ya'lama bima yaqul wa yaf'al. Dia tahu apa yang dia ucap dan apa yang dia buat. So kita solat 40 tahun, 30 tahun, tapi apa kita baca pun tak faham, kan? So dalam kita duk Rabbighfirli wajburni warfa'ni semua tu, faham tak? So kena ada dalam solat pengarang kitab Syekh rahimahullah ini sebut, mesti kita faham. Hadirkan ikhlas. Nak datang ikhlas kena faham. Okey, itu maksud dia. Wal khusyu'u wa huwa, dan khusyuk itu apa? Dan khusyuk itu ialah sukunul a'dha'i, tenang anggota. Tenang je anggota, kan? Wa hudurul qalbi, dan hadir hati. Wa tadabburul qira'ati wa tafahhumuha, tadabbur bacaan dan memahami bacaan. Itu zikir-zikir dalam solat kena faham lah, baru kita boleh datang khusyuk. Dan khusyuk ni tak syarat daripada awal sampai habis. Kalau kita khusyuk dekat rukuk, dapat dah khusyuk. Tapi pahala orang yang khusyuk kat rukuk dengan pahala orang yang khusyuk daripada angkat takbir sampailah rukuk berbeza. Okey, berbeza. Dan lagi banyak khusyuk, lagi banyaklah pahala. Okey, fa innama yataqabbalullahu minas salati biqadril huduri, sesungguhnya Allah menerima daripada solat hamba itu dengan kadar hadirnya hati. Allah tak pandang, kan? Allah tak tengok kepada luaran kita, Allah pandang hati kita. So sejauh mana hati kita bersih, hanya semata-mata ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka itulah kita dapat khusyuk. Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran kata apa? Wa aqimis salata li dhikri, hendaklah kamu mendirikan solat kerana mengingatiku. Nak ingat Allah macam mana? Tak faham. Okay? So hati kita duk solat ni duk ingat ke handset, ke dunia lagi, kan? So kena ingat kepada Allah Ta'ala. Benda ni mudahlah kita nak cakap, tapi nak buat tu susah. Allahu Akbar, aku ni tak ada apa Allah, aku ni fakir, miskin, dosa banyak hari-hari ni Allah. Kita duduk depan Allah ni seolah-olah inilah solat kita yang terakhir. Okey, kemudian sikit lagi, wa yahrumu, dan haram ar-riya'u fi salati wa ghairiha, iaitu kita riak dalam solat ataupun di luar solat. Riak ni apa? Wa huwa, riak itu ialah al-amalu li ajlin nasi, iaitu kita beramal kerana manusia. So kenalah kita qasad dalam hati kita, aku buat amal ini kerana Allah, kerana Allah lah. Sebab kalau kita buat kerana manusia, riak. Riak ni, riak ra'a, kan? Kita nak dipandang manusia, kita nak manusia pandang. Manusia ni pun lemah macam kita. Imam Syafi'i kalau tak salah dalam syair dalam Dewan Syafi'i menyebutkan bahawa kalau kita nak kejar redha manusia ni, kita takkan dapat. Kita takkan dapat. Sebab manusia ni lemah. Manusia tidak boleh bagi apa-apa ganjaran pahala kepada solat kita. Dan siapa yang solat kerana manusia, esok di padang mahsyar jumpa, pergi cari manusia. Kau solat kerana aku ke kerana manusia? Kerana manusia. So pergi minta pahala dengan manusia. So manusia tak boleh bagi apa. Manusia ni lemah. Duk pergi mana pun duk bawa najis di dalam badan kita. Dan kita mati pun bukan boleh kita mati tanam sendiri, mandi sendiri. Tukang jenazah yang akan mati akan mandikan kita, kafankan kita. Dia tak kenal, malaikat ni dia tak kenal. Kita ada pangkat, ada kedudukan, semua sama. So musannif tutup rukun solat ni dengan apa? Dengan solat mestilah ikhlas kerana Allah dan bukan kerana riak untuk tunjuk kepada selainnya. Dan inilah kemuncak kebahagiaan di dunia apabila kita dapat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sekadar tu dulu rukun solat kita ini yang ada 13, dan 13 itu dikategorikan kepada 3 rukun: qalbi, hati, niat; qauli, ucapan;
fi'li perbuatan dan juga rukun maknawi tertib. InsyaAllah kemudian kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma khtim ajalana bihusnil khatimah wa la takhtim ajalana ya Allah bisu'il khatimah. Wa sallillahumma ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.